benda ni boleh jadi. Oh my. Kan ikut je lah apa aku beritahu. Aku benci lah buat macam ni. Kenapa tak buat awal? Ish. Dah lah, tak ada masalah nak settle semua ni. Aku ada klien ni. Okay, later. Bye. Sorry Ali, I punya budak-budak kerja. Budak office, budak baru semua. So what's up? You ada manuskrip baru? May I? Waktu dulu. Dalam tulis ke baru ni? Nama aku Ani. Cerita aku mudah. Tak susah. Yang susahnya kita sendiri. Selalu rasa yang dia ini tak mampu untuk buat apa yang ingin dan seharusnya perlu untuk dibuat. Sebab itu aku katakan yang cerita aku mudah. Satu masa dulu, aku macam kamu. Sibuk. Kerja, duit, itu jadi yang utama. Yang lainnya pedulikan sahaja. Macam aku kata, duit paling utama. Dan akhirnya, aku lupa. Sekali lagi telah menolak tawaran daripada Perdana Menteri untuk berdebat. Datuk Seri Mansur Mahmud dalam kenyataannya di sidang media di bangunan Parlimen petang tadi sekali lagi menolak hasrat Perdana Menteri untuk berdebat berkenaan dengan isu. Suatu masa dulu, hubungan aku dengan Tuhan tidak sehebat mana. Solat itu dah jadi yang kedua. Cuma sajalah untuk aku mengganti. Aku tertanya-tanya, apa silapnya? Apa mahunya? Bagaimana untuk aku hilangkan semua ini? Sampai satu masa, ke laut juga hujungnya. Itulah silap aku. Silap kita semua. Kita lupa yang dunia ini pun datang daripada dia. Suatu masa dulu, duit bagi aku adalah segala-galanya. Yang peliknya, walau sebanyak mana pun aku rasa aku ada, tak pernah sekali pun rasa cukup. Betul itu semua hak kita. Dan betul hak kita ada. Tapi cukupkah dengan setakat menyelesaikan hak kita, tanggungjawab kita sudah sempurna? Itu yang kita kena tanya hati kita. Setelah berkali-kali menghentam Perdana Menteri, namun masih enggan bersetuju untuk diajak berdebat. Akhirnya, senjata makan diri. Ketua Pembangkang tewas lagi untuk 3 penggal berturut-turut dalam PRU ke-15 kali ini. Wartawan kami cuba untuk mendapatkan komen dari beliau, namun setakat ini masih tiada lagi komen yang dikeluarkan oleh beliau. Cerita aku mudah sahaja. Yang susahnya kita. Suatu masa dulu, aku macam kamu. Muda bertenaga. Konon-kononnya boleh sampai ke tua lah. Boleh hidup lama. Tapi aku lupa. Kita semua lupa. Bahawa masa itu bukan semua ada. Betul. Betul masa itu ada. Cuma kita tidak tahu adakah masih ada esok ataupun lusa.
Walau sebanyak mana masa pun kita rasa yang kita ada, kita tidak tahu sebenarnya. Sebab ada orang, masa dia lama. Ada pula pendek tak ke mana. Masa kita penuh dengan rahsia sebenarnya. Untunglah bagi aku, sebab masa aku tidak lagi rahsia. Ali, this is impressive. This is very good. You are very good. I tak tahu you boleh tulis benda macam ni. So Ali, what now? Aku rasa aku nak balik rehat lah. Penat. Oh. Okay. Untunglah bagi aku, sebab masa aku tidak lagi rahsia. Cuma, sejauh mana aku gunakan kelebihan yang aku ada itu sebaiknya, itu soalnya. Aku mengaku aku mahukan masa yang lebih lama. Tapi, tak ada apa yang aku boleh buat untuk ubah semuanya. Waktu dulu, aku juga macam kamu.